How can I not be happy when I see millions of goyim bow down to one Jew tonight? Amalek dan Goyim antara dua perkataan utama yang digunakan oleh negara haram Israel bagi menjustifikasikan kekejaman mereka terhadap orang-orang Palestin. Daripada dua perkataan ini, mereka beranggapan mereka boleh melakukan apa sahaja terhadap rakyat Palestin kerana rakyat Palestin tidak ubah seperti haiwan yang boleh dilakukan apa sahaja. אין מים, אין דלק, הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם. לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם, אסור להם לחיות לחיות תשמיד את עזה עכשיו! עכשיו! Jadi kami di Akal Wahyu sedang menjayakan satu projek khas untuk kami bawakan kepada anda, perbincangan yang meliputi falsafah pemikiran, pertembungan tamadun, sejarah, gerakan mistisism serta perkara-perkara lain yang perlu kita telusuri satu demi satu. Jadi kami di Akal Wahyu bersama dengan pemikir, Bumi Mi'raj serta dunia Palestin telah duduk bersama-sama bagi menjayakan satu projek yang kami bawakan kepada anda, iaitu podcast Akal Wahyu. Daripada podcast ini, kami mengharapkan agar ianya dapat membina satu kefahaman pada kita semua tentang apakah sebenarnya yang melatari pada konflik yang berlaku ini. Adakah sekadar satu perebutan tanah sahaja? Adakah sekadar satu konflik persenjataan? Atau sebenarnya wujud persoalan yang lebih mendalam terhadap konflik ini yang perlu kita telusuri secara bersama? Jadi nantikan podcast ini hanya di channel Akal Wahyu.